Apa benda? Apa benda? Tahu. Saya masak nasi goreng. Tapi macam banyak. Tapi tak apa. Ramai yang boleh menghabiskan. Lambing. Alif dah tunggu kat office. Mana ada? Tak ramai yang datang. Sedap lah. Morning. Jika dah nak bertunang ke? Mana ada. Saya dalam masa sekarang tak ada planning nak kahwin ke apa. Saya tak nampak lagi arah-arah ke arah tersebut. Tapi nasi goreng saya super banyak gila. Tapi bukan saya makan seorang. Jadi saya bagilah siapa-siapa. Bagi je kat geng lelaki. Confirm habis. Ni saya masak sendiri tau. Saya masak sendiri. Tak masuk kerja ke? Nak masuk ni? Tak boleh makan banyak-banyak. Nanti ngantuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan apa tu? Saya masak nasi goreng. Boleh jadi tiba terlanggar CEO. CEO mana? Aku pergi bergaul dengan orang pun tak weh. Saya tak pergi mungkin lah kalau saya pergi jalan-jalan kat IOI ke Ripas ke. Hai, minat dia, thank you. Saya ramainya pagi-pagi. Korang tak kerja ke? CEO Mega Holdings. Mungkin masa saya tengah shopping dekat IOI. Masa tu macam you ni tak nampak ke I yang cantik kat sini? Tak sekolah. Ya ilaha illallah. Pukul 10 ni. Korang tak pergi kerja ke? Macam mula siapa kan? Sorry. Lepas tu bodyguard sama macam tu lah. So bodyguard dia datang. Macam kenapa ni kan? Lepas tu buat lagi sikit. Bodoh lah. Hari ni off. Hari ni cuti apa? Kenapa bos aku tak bagi cuti pun? Hari ni cuti apa? Ika, next week Alung ada event kat TRX. Boleh nanti saya datang. Event apa tu? Maulidur Rasul. Faham. Maaf lah. Saya ni bukan. Lepas tu bawa pergi klinik. Lebih-lebih pula menambah. Orang tu buat sikit je dia tambah pergi klinik. Saya kadang-kadang tak ingat hari. So saya tak tahu apa cuti ke apa ke. Hai Mr. Yogurt, nak air free boleh? Tak ada gerak je. Jaiz bagi cuti. Banyaknya PMVCC ni. Kalau nak tanya lah. Ni saya tanya untuk kawan saya lah. VC ni dapat apa? VC ni dapat apa? Ada dapat apa-apa? Kalau VC, apa dia dapat apa? Nasi goreng bodoh je ni saya masak. Tapi sedap. Dapat plug. Dapat apa je? Dapat duit. Kalau dapat duit saya pun nak VC. Kalau VC dapat apa? Tak faham. Ni time for ring. Makin sedap lah nasi goreng. Menu rupa lelaki. Faham. Kira scammer lah.
Sebab tu lah Cika saya nak masak nasi goreng juga. Sama. Yang ni saya ambil bawang putih, bawang merah. Lepas tu cili padi. Aduh, nanti Ika baca. Lepas tu saya chop. Lepas tu saya goreng telur asin, ikan bilis asin. Lepas tu saya letak Maggi perencah tu. Lepas tu garam, gula, goreng-goreng. Fish cake. Tumis. Lepas tu masuk nasi. Baru letak ikan bilis dengan telur. Ramainya. Syah beli kat mana? Saya beli kat, boleh sebut tak? Cerita Syah boleh sebut? Saya beli kat Shop. Saya beli kat Shop. Awak boleh screenshot. Favorite nasi goreng. Macam mana aku tahu? Aku pun tak tahu dia makan dia favorite apa. Tak pergi support Kanda kat Johor ke? Kanda nak balik dah. Saya support dari jauh je lah. Nanti kalau saya pergi support dia, nanti tak boleh cuti. Dah kenyang. Tak boleh makan banyak. Ni ngantuk. Tu ni saya beli kat Shop. Cream puff. Thank you cream puff. Sedap lah nama cream puff. Kat mana ada jual cream puff Kita Shop boleh lah sebut ke kat TikTok. Kita Shop. Mana tahu TikTok Shop pun tak boleh sebut. Begitu kat showcase akak ni dia ada jual. Saya tak letak kat beg kuning sebab ni memang saya beli. Sedap. Bila saya nak stop makan ni sedap. Nampak kurang sedap. Gila. Wah, thank you. Baik korang ni. Korang cuti tak keluar mana ke? Nampak sedap, memang sedap. Saya dah share dah resepi dia. Ikan rumit dengan siapa? Dengan hantu. By the way, saya nak share dengan korang. Saya beli, cuba teka saya beli apa? Sakit. Siapa betul? Saya bagi ciuman tiba. Cuba teka saya beli apa? Saya beli apa? Cepat. Saya nak kena end live ni. Sekejap lagi bos saya dah datang. Cepat. Clue. Clue dia barang yang macam food from ada ni lah kat sini. Mahal sikit lah. Tapi tak adalah mahal sangat PSG. Yang dikit lah dia ni. Siapa tu? Ya Allah, aku tengok. Ingat budak AI tadi. Lepas tu aku tengok lah macam ni. Cepat. Ni dah ada orang jawab yang betul lah. Bukan. Dah ada orang jawab yang betul. Kau nak saya tak boleh live lama. Nanti bos saya datang. Kurus. Tak adalah saya tak kongsi apa. Hari tu je saya broken. Lepas tu terkurus. Sekarang. Saya beli ni sebab kawan-kawan saya semua beli. Lepas tu saya kena lah beli juga. Macam pergi sekolah, kalau nampak beg kawan baru, saya pun kena beli baru. Sanggul. Tika pakai ini tudung yang ada sanggul ke tu. Weh, ini ke. Weh, saya nak tangkap gambar lah. Mana saya tahu dia. Saya tak tahu lah. Saya buat girlfriend dia. Okey. Lepas tu janganlah. Lepas sekejap. Saya ni ganda sikit. Okey. Buka flash lah. Sekejap. Kamera jenama apa? Canon. Saya beli Canon. Tapi kira murah lah korang. Sebab dekat
IOI saya beli selling price dia 36. Saya dapat 3 ke 33 macam tu lah. Korang tengok Oh my god, Juninya. Bagi style mata pun tak berkelip tengok. Canon apa ni? R50. Weh, comelnya. Kejap. Saya bawa sebab saya nak suruh geng editor tu betulkan apa? Setting. Betulkan setting. Sekejap. Weh, lawanya. Nak tengok ke? Korang nak tengok ke bukan cakap? Wah. Wow. Cantik je. Cantik je korang. Weh, 2,000 ramai orang tengok. Saya tak boleh live lama-lama ni. Janganlah bagi view sedap-sedap. Wih, cantik. Cik, saya nak screenshot. Lagi korang masuk live saya. R50. Ni Arisa ada, Nisa ada, Aira ada, Asla ada, Sophie ada, Fira ada. So saya kena lah beli. Saya pun dah nak keluar, bateri nak habis. Ya, tengok ni. Cuba korang senyum pula. Cuba korang senyum. Wih, cantik lah korang. Mesti korang belum mandi kan? Mesti korang belum mandi macam tengok macam ni. Pegang phone. Udahlah. Mesti korang tak mandi tengah tengok video saya. Betul kan? Kenapa gelak-gelak? Betul tu. Macam sebab saya pagi-pagi pun macam tu. Lepas tu saya tahu. Jadi korang macam bodoh lah. Gila korang ni. Nak lagi. Dah lah kena ambil gambar pula. Tu lah. Dah lah cuti-cuti kan. Lepas tu tak mandi. Tengok saya pergi kerja. Tiba. Sekejap korang. Tak ada flash pula. Betul lah Tika ni. Ya, betul. Wah, so cantik. Sekejap tak boleh ke kalau nak tegak macam ni ke? Jauh sikit. Wih, saya tak boleh lama-lama. Nanti bos saya ada marah. Bos saya marah nanti. Wih, lawa lah korang. Dah lah saya nak slow-slow. Nak pakai stokin. Siapa tu? Korang tengok tu. Tengok tu siapa tu. Naik. Nampak tak naik beam tu? Dah hilang tu nampak tak? Fael. Oh, maksudnya Abel sampai kot. Comel gila naik beam. Aduh. Korang cantik. Kamera apa tu? R50. Boleh sebut ke dalam ni? R50. Saya bawa sebab saya nak suruh editor betulkan setting dia. Tapi benda ni cantik kalau dalam gelap lah. Dalam time pakai flash. Dia kena pakai flash. Dia kena pakai flash korang. Cantiknya anak siapa ni? Okey, siapa nak beli shawl macam Tika tu?
Siapa nak beli shawl cantika tu pergi kat akak. Duh. Kak, kitab mana? Kitab mana? Tak faham. Okay, boleh simpan. Sikit masuk kerja korang. Nanti bos saya marah nanti. Bos saya cakap, mana dah Pashkat? Tak duduk dekat dalam office. Marah saya. Gila korang ni. Dah korang bangun. Pergi mandi. Saya tahu korang tak mandi lagi tu. Bawa lah masuk office. Okey lah, sabarlah. Sekejap lah. Saya pakai stocking kejap. Becil lah aku pakai skirt ni. Wih, korang ni tak pergi kerja ke? Tak pergi kerja ke? Screenshot dulu. Syah beli mana? Suara macam mak sedara awak. Mungkin saya mak sedara awak. Aduh. Saya ni paling tak suka pakai skirt. Tapi sebab saya tengok macam pakai skirt ni macam comel. Kenapa saya ada 3? Saya tengok lah pakai skirt ni macam comel. Lepas tu saya pakai lah. Saya nak nampak feminin. Jujur yang lelaki dalam ni, korang sebenarnya suka perempuan nampak feminin ke suka perempuan yang nampak macam kasar-kasar atau boyish? Kalau saya suka perempuan yang nampak macam kasar-kasar atau boyish. Korang suka mana? Cuba buang makeup. Buang makeup? Aku nak kerja ni gila. Baju beli mana? Suka feminin. Saya suka perempuan yang macam kasar-kasar. Sebab saya perempuan kasar nampak cool tu. Walaupun kadang-kadang saya suka perempuan yang kuat. Saya suka tingkat. Saya suka kabila. Awak suka saya. Janganlah suka saya. Saya pun suka diri saya. Self love. Janganlah suka dia. Saya je boleh suka dia. Janganlah. Mana botol air? Sekejap korang. Okay korang, saya ada job video apa? Ada job shoot sikit. Saya dah boleh jadi cameraman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudahkan urusan saya pergi kerja hari ni. Semoga rezeki yang masuk hari ni, rezeki yang baik-baik, rezeki yang diberkati Allah dan rezeki yang halal. Amin. Bawa pergi masuk office. Okeylah. Jomlah. Tak sedap mulut baru kau makan. Saya bawa korang masuk office. Tapi kan korang kamera tu ringan korang. Sumpah ringan gila. Sebab dulu saya ada Sony. Sony tu macam berat sikit. Siapa nak? Boleh sebab jual lah dalam ni. Siapa nak jual? Siapa nak beli? Busuk tu Polokang. Siapa nak beli? Sona. Siapa nak beli? Sona saya. Boleh tak? Sony tak sebut kan? Berapa?